Lepas. I say man, dia nak selit juga. Mentang-mentang lah kau cinonet aja. Nani? Alah, kamu ni nak buat surprise pun plan lah betul-betul. Dia tak boleh last minute plan macam gitu. Ni kenapa pula kena sidai kat sini ni? Aduh, berlaku kerosakan ke? Moga dia permudahkan urusan mereka yang terlibat. Tapi okey lah, dia hujan sekejap berhenti. Lepas tu hujan sekejap, lepas tu dah tak hujan. Tak adalah aku basah sampai sana nanti. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?